aku dapat merasa juga pakai Google Pixel. Video cover news Pixel 9a dekat Bebe Studio ni meletup hari tu. So dekat sini aku assume ramai jugalah fans Pixel dekat Malaysia. So jom aku share dekat korang pasal Google Pixel 9a ni dan apa yang win untuk aku. So first kali kita sembang design dia dulu. Belah belakang ni kita nampak lah minimalist bag, ada wireless charging Dan yang win untuk aku, tak ada kamera bump. Kau tengok ni. Flat je dia punya kamera. Untuk aku warna putih dia cun dan dia datang sekali dengan IP rating 68. Cerita skrin dia pula ingatkan aku akan sakit hati dengan bezel dia yang agak tebal. Tapi bila dok fokus pakai Google Pixel 9a ni, tak sedar pun sebenarnya bezel dia tu tebal. Saiz skrin dia 6.3 inci dan jenis skrin menggunakan HDR display. Seriously bagi aku Google Pixel 9a ni buttery smooth bila kau on kan 120Hz refresh rate. Yang ni win untuk aku. Bukan je ada refresh rate 120Hz tapi dipowerkan juga oleh Google Tensor G4 dan datang sekali dengan 8GB RAM. Untuk unlock Google Pixel 9a ni korang boleh je menggunakan under display fingerprint. Face unlock pun boleh tapi sepanjang penggunaan aku sedikit struggle bila dalam gelap. Dan satu lagi features yang win bila kita unlock kita punya Google Pixel 9a ni, skip lock screen bila korang face unlock. Yang ni memang nikmat je pakai. Software memang rasa clean, pure, tak rasa mengarut dan serabut. Yelah, stock Android kan. So, bila korang pakai Google Pixel, segala Android punya update memang first akan sampai dekat Google Pixel dulu. Dan cerita pasal update, Google Pixel 9a ni datang dengan 7 tahun OS update dan juga security update. Saiz bateri 5100 mAh untuk penggunaan aku boleh tahan seharian tanpa lenjan gaming. Benda lain aku dah lenjan dah. Macam layan cerita, browse social media, tangkap gambar dan juga rekod video. Dan untuk kamera, kita tunjuk sikit dulu dekat skrin korang sekarang ni. Sebab nanti kita akan buat video kamera test berasingan pula. Stay tune. Experience aku pakai Google Pixel 9a ni, seriously aku rasa memang macam pakai flagship phone. Walhal ini mid-range je weh. Dan untuk harga korang boleh nampak dekat skrin korang sekarang ni. Kat mana nak beli, korang boleh check out link dekat bio. So guys, akhirnya